Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Hari ni saya malas sangat-sangat nak buat kuih yang susah-susah. Kita buat je lah, habiskan inti nanas kita ni. Kita buat tart nanas gulung ni. So jom guys. Pattern macam ni saya belum buat lagi dekat YouTube saya. So jom lah kita buat paling senang kuih yang tradisional selalu mak kita buat ni. So jom. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. Banyak sangat jom saya tu. Maaf lah cakap. So kita ambil satu biji telur kuning. Telur kuning yang satu lagi tu dah pecah. Saya pecahkan lagi satu. Kalau tak nak dia pecah, masuk keluar peti ais tu. Terus korang angkat dia. Jadi takkan pecah lah. Okey, satu biji telur kuning. Kita masukkan gula pasir yang dah saya kisar halus awal-awal. Dan dia jadi keras macam ni. Saya kena layak dia untuk dia jadi halus balik. Kita masuk 3 sudu gula pasir yang dah dikisar halus. Ada 1, 2. Okey, saya ni kan. Korang kena buat macam ni, okey. Atau korang beli gula aisin. Kalau gula aisin tu korang buka pun dia takkan keras macam korang blend gula pasir yang saya buat ni. So mudahlah untuk korang guna. Yang lebih tu korang ikat, esok nak buat kuih lain korang guna, dia tak keras. So masukkan vanila 1 sudu makan, masukkan butter 227 gram di satu blok ni. Tu tak, buttercup dah naik harga. So dia punya rasa saya lagi sedap lah berbanding dulu kot. So saya pakai buttercup yang agak dah mahal sekarang. But kuih korang akan rasa premium juga. So kacaukan dia, pastikan butter korang tu tak keras dan tak terlampau lembik. Soft-soft saja, senang nak gaul, senang nak diuli nanti. So gaulkan sebatikan sahaja, cukup, jangan sampai kembang. So masukkan custard 1, 2. Ni paling senang guys, campak-campak macam buat lauk. 3. So kita masuk 3 sudu makan custard. Ni tepung jagung. Lalat ni, aku nak cepat ni. Okey, 1, 2. Okey, 2 sudu je. Korang masuk pakai sudu makan korang tu. Terlebih sedikit tak apa, terkurang sedikit tak apa. Janji korang masuk tepung custard dan tepung jagung. Dan next kita masukkan tepung gandum. Tak kisah jenama apa pun, korang punya kuih tetap mantap dan premium. Asalkan butter korang premium. So masukkan lagi 1 cawan tepung gandum. Kalau tepung gandum korang dah terbiar lama sebab korang dah buat kuih sebelum ni, ada korang ikat getah ke atau korang simpan ke, korang ayakkan lah. Takut ada ketulan keras dekat tepung korang. Okey, dan saya akan basuh tangan saya dengan air garam, rendam bersih-bersih dan saya ulilah dengan tangan untuk menjadi dough. Dan ni saya masukkan 1/4 cawan dan gaulkan dia lah sampai sebati. Sampailah dia jadi dough. Dah jadi dough. Tester dia, ni nampak ni. Pewarna kuning ni. Pewarna hijau termasuk sikit. Okey. So, ni dia rasanya. Tapi kalau korang nak warna kuning lebih menyala, korang letaklah pewarna kuning sedikit. Saya pakai custard yang premium. Dia kuning dia agak cantik lah. Tak perlu tambah pewarna kuning. Tapi kalau custard korang yang custard biasa-biasa, yang boleh rasa custard lagi, boleh guna pewarna kuning sedikit. So, ni saya gentil tart nanas. Dia punya nanas dengan tepung untuk mengelakkan dia melekat lah, untuk mengelakkan dia melekat kat tangan. Senang nak digentilkan bulat-bulat. Lenting bulat-bulat dulu lah. Mak hujan pula. Saya punya kat sini aje lah. Untuk saya syuting tak apalah. Bismillah. So kita masukkan dalam terapan kita ni. Pastikan terapan korang nak terap tu tangan korang kering. Tak ada licin nak ditekannya. Dan tips untuk tekan dia lebih laju dan tak semput keras beku, susah nak tekan. Dough korang tu, korang basahkan dengan tangan air dan korang uli dia. Nak masukkan dalam terapan tu, korang uli dia dengan air sedikit. Dengan basah tangan korang tu, korang uli dia bagi dia lagi lembut. Dia punya dough tu biar lagi lembut, bagi senang kita nak punch dia, tekan dia. Letak air sedikit masa nak masukkan dalam acuan terapan korang tu. Bukan dalam dough yang korang dah uli tu.
Yang nak masuk dalam terapan tu baru korang kenakan air. Faham? Jelas? Tak jelas, tak faham, boleh komen kat bawah. Okey. So kalau korang yang pertama kali nak buat kuih, tengoklah kuih orang tu sampailah video ni habis. Janganlah skip-skip. Itulah rugi barang-barang kuih sekarang mahal sayang. So better jangan skip. Okey, tengoklah ada juga tips-tips kat dalam ni yang korang kena belajar. So korang bolehlah susun rapat-rapat macam ni, jangan terlampau rapat. Bagi ada ruang sedikit. Bagi senang habiskan adunan tu 2 kali masak. Macam tu. Ni 2 kali masak je. Senang sahaja. So, pastikan tangan korang tu kering. Nak tekan dia macam ni. Okey, dan masa adunan nak masuk dalam terapan ni, basahkan tangan dan gaul-gaulkan dia. Bagi dia ada air sedikit. Bagi dough tu jadi lembut untuk senang tekan. Don't worry, kuih takkan jadi apa-apa dan kuih takkan jadi lembik dan benyek. Itu memudahkan korang untuk menekan dia lebih laju dan lancar. Pastikan inti nanas korang tu bulat-bulat cantik. Okey, untuk ni korang nak buat besar, korang buatlah inti korang besar. Korang nak tat korang kecil comel banyak dapat, korang buatlah inti korang tu kecil comel. Begitu, okey. So korang gulung dia, jangan tekan. Kalau tekan dia akan jadi penyek. Gulung sahaja, jangan tekan. Itu sahaja tips untuk korang nak gulung dia. Kalau korang punya dough terlampau lembik sebab korang main air sangat, lembiklah, basah, korang anginkan dia sekejap, bawa kipas atau tunggulah sekejap 2 ke 3 jam macam tu baru korang bakar. Okey, takut terlampau lembik pula korang punya air sair. So basahkan tangan, korang basahkan terus dough tu. Tak ada masalah, korang keringkan dulu sebab nak tekan laju sangat kan. So gulungkanlah, susunlah rapat-rapat macam ni. Okey, ambil sebiji telur atau telur kuning. Letak kat atas dia ni. Kalau korang buat saya punya terapan bunga macam saya ni, dia macam bunga yang gerik-gerik. Macam mana saya tak tahu, tajam-tajam. Rasa saya tak perlulah nak sapu kat atas dia. Bila korang sapu tu, dia punya gerik tu tak nampak lah. Dia dah jadi kemik. Better tak payahlah buat macam ni. Kalau korang nak sapu macam saya ni, bila sapu, dia punya gerik-gerik tu dah hilang. Okey, tak apalah. Sapu je lah. Saya pun dah buat telur kuning tu. So, ni hasilnya. Ni telur kuning original. Kalau korang nak lebih nampak menarik dan kuning dekat menyelah ke atas tu, korang boleh tambah pewarna kuning sedikit dekat telur korang. So, ni bolehlah bakar dalam suhu 150 darjah Celsius selama, saya punya oven kecil, selama 15 minit. Kalau oven korang besar, 160 darjah Celsius selama 15 minit juga. Ikut pada suhu oven korang sebenarnya. Ni oven saya comel roti. So, ni saya bakar dalam 2 kali. Bakar dah. Dapatlah 2 telak kecil. Saya pun tak kira berapa biji yang saya dapat. Adunan yang saya bagi ni tak banyak guys. 1 hari 1 kuih, lama-lama banyak korang punya kuih. Ni tak nenas yang legend yang mak-mak saya buat, mak-mak awak buat tak ni. Ni paling senang guys. Korang kena cuba. Ni paling malas hari ni saya buat. Tak nenas tradisional kita yang mesti ada kat rumah. So guys, selamat mencuba. Dan tips dia, kalau nak tak nenas korang sedap, pilih jam nenas yang paling premium, paling sedap. So dapatlah tak nenas yang premium. So guys, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.